Siapa yang ikat perjanjian itu? Siapa yang ikat? Sudah lama. Daripada nenek moyang. Puan sebut, aku redha dengan ujian yang Allah berikan. Dan ini adalah takdir buatku, ya Allah. Okey, mulai ini. Dia takut. Jangan takut. Dia takut mati susah. Pergi dengan baik, nah. Bismillah, kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah. Ada. Masa kerasukan tu ingat tak? Dia sedar tak dia cakap apa? Dia macam sedar tak sedar. Okey. Pasal harimau tadi sambung balik. Apa jadi masa harimau tu buat apa? Dia selalunya dia macam berdampingan. Macam dia ada dengan saya. Dia sentiasa bersama. Dia macam tu. Sama ni ikut selalu? Dia macam sentiasa ada dalam mimpi tu, memang kerap lah. Kadang ada satu, kadang ada 3. Sampai 3 3 ekor? Ish, banyak sangat harimau ni. Ada zoo ke kat rumah? Banyak sangat lagi harimau. Ada zoo kot. Tak apa. Kita akan cuba ikhtiar tengok dengan baca ruqyah semua. Kalau sebelum ni background ni macam mana? Keluarga memang ada masalah ke? Memang dalam keluarga, macam dalam keturunan lah. Memang kita tengok macam sepupu-sepupu semua bercerai-berai. Memang sentiasa tak boleh dia orang kahwin. Macam walaupun living couple, ada satu masa tu dia orang dah cerai. Jadi macam mana? Jadi panas ke? Siapa yang panas? Yang family saya lah. Family belah saya, bukan yang baru datang tu. Okay. Family kita yang ada isu itu ni semua. Isu apa? Selalunya dibangkit isu apa? Gaduh. Jadi tak boleh tahan marah ke macam mana? Marah. Tak boleh tahan marah akhirnya, tak boleh kawal. Lepas tu merasa menyesal lah. Lepas tu itulah dia dah ramai yang bercerai, lepas tu dia orang kahwin balik. Ada yang tak kahwin balik. Lepas kahwin balik, cerai balik. Macam tu. Rutin je tu. Saya Allah masih jaga. Mana setiap tahun dapat mempelai baru lah. Nauzubillah min zalik. Dapat baru. Maknanya ramai sangat kawan lah. Okey, so kalau isu cerai ni kita nak cakap sihir pemisah, tak boleh juga. Kadang-kadang sebab gangguan saka ataupun kadang-kadang ada masalah gangguan saka ni, dia memilih dengan siapa yang kena kahwin. Kadang-kadang dia nak sekufu, dia nak satu darah, satu aliran, macam-macam lah kan. So hari ni kita tengoklah macam mana lah. Selain pada tu tak ada? Selain pada tu, masa sebelum kahwin selalu mimpi ular. Lepas kahwin baru harimau ni datang. Ular dulu, harimau. Okey. Sebelum tu ular warna emas. Warna emas? Ular lah, selalu ular sampai saya kahwin. Warna emas warna emas ni ada maksud ni. Lepas Kira atuk-atuk je, minta maaf, atuk-atuk macam mana? Atuk-atuk memang daripada mana? Bangsa mana? Atuk saya daripada Kerala. Yang satu Kerala, satu India. Yang emas tu daripada India. Ular emas. Ular emas daripada India. So dia datang nak menjaga. Kamu depres ke? Kamu ada tekanan ke? Tekanan dari segi apa tu? Siapa yang tekan? Adakah family? Adakah saya anak keluarga? sulung. So kita macam banyak uruskan keluarga lah, jawab. Macam tu. Sebab tu je lah. Ke sebab orang luar ke? Ada orang dengki ke? Tak ada Ustaz. Dengki tu saya tak tahu. Keluar tu ada tak yang macam yang buat jahat? Saya perniagaan, saya buka perniagaan lah. Adalah kawan-kawan yang iri hati ke macam mana ke? Wallahu a'lam bishawab. Tak ada Tak pasti. Maknanya kalau yang dari segi direct ni kita tak kenal siapa musuh kita. Tak. Okay, tak apa. Yang tu yang penting. Kalau kita memang ada musuh, tu bahaya. So kita proceed kepada sesi scan lah. Kita akan scan puan. Kita tengok bab suami kita dah scan dah. Alhamdulillah. Dia ada jin lapar je.
Dia lapar dia kena makan. Jin yang ni tak ada, jin lapar je ada. InsyaAllah. So buka tapak tangan kanan kiri. So minta izin minta izin dan maafkan dia, halalkan makan minum dia, redha dia lah. Kamu lah ni apa? Kena redha dia. Redha Okey. Kendurkan jari macam saya buat ni. Okey, so kalian boleh tengok tangan pasien kita ni. So kita boleh tengok kalau tangan ni tangan kanan, ni tangan kiri. Kalau ada getaran, insya-Allah. Saya tak sentuh pasien. Kayu ni pun bukan ada kuasa pun, saya sekadar kita tak mau direct touch pada dia dan kita pun berjarak dengan dia. Kaedah rawatan kami memang macam tu. Boleh? Bukan tak boleh sentuh, boleh, tapi kami tak sentuh. Boleh? Itu lagi afdal. Lagi selamat lah kan. Okey, ready Tengok tapak tangan dan tengok apa yang jadi pada sahabat kita ni, saudara kita ni, dan juga kamu di rumah buka tapak tangan dan dengar sama-sama. Jangan tengok je, jangan lupa komen juga sekali lah. Subscribe tu jangan lupa. Sebab video saya ni bukan video kosong, syarat dengan nasihat ilmu dan juga orang panggil apa, dan juga petua-petua lah yang kamu boleh ambil dan kamu boleh amalkan. Okey nah? Okey, getarkan jari jemari kalau kamu daripada saka baka. Kalau kamu daripada sihir ain hasad, getarkan jari jemari belah kanan. Jadi jari jemari belah kiri. Kalau kamu daripada saka baka, getarkan jari jemari belah kanan. Kalau kamu sihir ain hasad, getarkan jari jemari belah kiri. Bacaan yang aku baca ni akan jadi sakit, racun berbisa panas bagi jin ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kanan, ini kiri. Allahumma inni ahtata'tu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Getarkan sekuat-kuatnya kalau kamu daripada saka baka. Yang menjaga dia sama ada Islam atau tidak. Kalau Islam, gerakkan ibu jari. Kalau tidak Islam, gerakkan jari telunjuk. Kalau kamu sihir ain hasad ataupun yang tak baik nak buat kat dia, getarkan jari jemari belah kiri. Bacaan seterusnya akan jadi lagi sakit bagi jin yang ingkar. Ambil stand tu, bagi stand tu belakang. Okey. Okey, bismillah. Okey, alhamdulillah. Kita minta bantuan jin stand pula. Jin stand. Tak larat nak pegang. Okey. Okey. Korang tengok tangan dia dan puan pun nak tengok tangan puan, jangan pejam. Nanti puan saya tanya tangan mana gerak? Tak tahu. Tak tahu. Okey, tengok Bismillahirrahmanirrahim. Surun surun sur wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rasa apa puan? Berdebar. Berdebar sahaja.
Last kerasukan bila? Tahun lepas ke? Bila Puan? Tahun lepas ada sekali Sekali. Masa tu sebab apa? Tekanan ke apa? tekanan. Okey. Tangan kiri rasa kebas tak? Tidak. Tak, Kanan? sikit. Sikit. Okey. Dari segi gangguan sihir macam tak ada. Penjaga saja, lebih pada penjaga. Dia ada satu keburukan bila penjaga ni. Bukan satu, banyak sebenarnya, tapi satu saya nak cerita mengenai bila kita tekanan ataupun ada orang push kita, kita rasa depression, benda tu badan kita akan lemah dan dia akan take over kita punya tubuh. Bila dia take over, masa itulah dia akan cerita sesuatu apa yang berlaku. Kenapa dia datang? Dia cakap, aku datang sebab sekian, sebab ni, sebab tu. Boleh. So kalau ikut Puan ni, kita tengok sama ada dia daripada din Islam ataupun tidak. Kita tengok, insya-Allah. Tangan kiri, tangan kanan dia. Okey, baik. Assalamualaikum khadam Rab, khadam jasad, khadam ruh, rijal. Wahai hamba Allah yang berada tubuh anak Adam ini, kalau kamu bersaka baka jin keturunan yang duduk berdamping, izin saya berkata-kata dalam bahasa yang saya faham. Saya bukan nak buang, saya nak tahu keberadaan kalian. Kalau kalian Islam, jawab salamku. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Kalau kalian bukan Islam, genggam tangan. Saya tidak akan apa-apakan kalian sebab ini perjanjian yang telah dilakukan. Hak kalian. Kalau Islam, jawab salamku. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Izin saya dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dengan Tuhan. Saya tahu dan saya sangat memahami kata Tuhan. Boleh Tuhan? Tuhan izinkan saya untuk bercakap hari ini. Izin. Tuhan menjaga keturunan ini ya. Tuhan tidak marah saya kan? Okey, Tuhan boleh tak bercakap dengan baik dengan saya dengan berupa seperti manusia, bukan binatang? Kalau boleh dengan berkat Abdul Qahar, ya Allah, kun fayakun, kaf ha ya ain sad. Okey, dengan tubuh manusia. Boleh? Saya bukan yang akan baca-baca pada Tuhan. Saya kenal Tuhan, boleh? Tuhan suka ke duduk dalam keturunan ni? Suka. Tuhan selesa tak? Selesa. Tak sakit? Tak sakit. Okay. Apa yang menyebabkan Tuhan hadir? Adakah ada orang buat khianat padanya? Ataupun kenapa dia memanggil Tuhan? Habis tu Dia benci aku. oh, dia tak suka kamu? Okey, saya minta maaf satu benda yang Tuan kena faham, dia tak kenal Tuan. Betul, dia tak kenal kan Tuan? Sakit ke? Sakit kat mana? Sakit kat mana? Kenapa? Ada apa tu? Bismillah. Saya baca Bismillah. Cough. Okay, relax. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan berkat salawat al-fatih. Baginda kesayangan kita, insya-Allah sembuh Tuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Haqqa qadri miqdaril azim. Okey, selesa Tuan? Selesa, jatuhkan tangan tu. Boleh. Nanti Tuan lenguh. Tak boleh. Kenapa tangan Tuan macam tu? Memang dah tua. Kenapa Tuan? Sebab apa ni? Oh. Tuan berada di tanah Melayu awal.
Tuan kena ikat tadi. Oh, mana pernah diikat lah ni. Baik, duduk dalam keadaan selesa seperti manusia. Sandar di sana. Boleh tuan? Kenapa tuan? Tuan nak memiliki dia ke? Tuan nak memiliki dia ke? Tuan tidak melanggar adat tuan. Tuan, cakaplah sama saya. Apa yang jadi? Mata masuk. Okey. Sebab dia dikunci, betul? Betul. Okey, pakai suan. Cari apa? Tuan, Tuan yang mulia. Tuan, Tuan, apa hajat Tuan pada tubuhnya? Ini perjanjian. Perjanjian? Perjanjian apa tu? Perjanjian apa tu? Tak tahu ke? Saya tak tahu tuan. Saya baru Aku jaga dia orang. Kamu jaga dia dari kecil ya? Siapa yang ikat perjanjian itu? Siapa yang ikat? Sudah lama. Daripada nenek moyang. Kenapa tuan garang sangat ni? Tuan Islam kan? Tuan di tanah Melayu ke di tanah Kerala? Jawab soalan saya. Tuan, Tuan di tanah Melayu ke di luar sana? Aku di mana-mana. Asal Tuan di mana dijadikan? Perjanjian ini dimulakan di tanah Melayu atau di tanah Tuan? Tuan boleh khabarkan pada saya. Kalau Tuan berakhlak baik, semua akan suka pada Tuan. Adakah Tuan yang menyebabkan keluarga ini bercerai-berai? Tuan yang menyebabkan mereka jadi garang. Betul? Tuan Islam kan? Tuan solat? Tuan tahu adanya Rasulullah SAW. Perbuatan Tuan ni akan menyakiti hati baginda Nabi SAW. Boleh nak? Tuan sebenarnya nak membalas dendam pada keturunan ni kan? Aku disuruh jaga. Jaga bukan termasuk ceroboh rumah tangga mereka ni. Tuan dah ceroboh tau. Kesian mereka semua. Jaga itu daripada serangan sihir itu jaga. Ini kalau orang marah dia, Tuan dah masuk. Salah Tuan. Kita orang Islam diajar untuk mengawal marah, nafsu amarah semua. Tuan ada yang ajar tak? Siapa yang ajar Tuan? Tuan ada guru ke? Tidak. Ya. Ikatan tu akan terikat balik sebab kamu memang diikat, dikunci. Memang dia dikunci. Lama dah dikunci. Hari ini dengan berkat Nabi SAW, aku buka kunci tadi ya. Boleh. Kamu tak mau bertaubat ke? Saya bercakap lembut kamu tu tadi kan? Nak tak bertaubat? Tebus balik kesalahan kamu. Saya tak buang kamu pun. Mahu tak bertaubat?
tebus balik kesalahan kamu ni. Mau tak? Mau? Kalau mau saya tolong, saya bantu kamu kan? Kalau kamu mau saya bantu. Boleh tak? Boleh tak? Tapi cucu aku kesian. Kenapa kesian? Kesian dia. Kenapa dengannya? Kesian, susah. Susah hidupnya. Semuanya susah buat dia. Sebenarnya Baik. Tapi susah. Aku tolong tak mau. Sebenarnya dia bukan susah, tapi inilah jalan untuk dia dekat dengan Allah. Di saat dia susah, dia menyebut Allah, dia mencari Allah. Benar ya? Kamu saksi? Kamu nampakkan bantuan Allah padanya. Bahkan kamu sekali dihalang untuk membantunya, betul? Kerana Allah sebaik-baik pembantu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Boleh? Ulama-ulama dan para masyayikh telah mengikat kamu. Betul? Ya. Dan kamu diberi peluang untuk bercakap hari ini atas sebab hajat suaminya ingin tahu kalian semua. Dan saya pun cukup kesian dengan kamu semua. Adakah tidak ada orang nak tarbiyah kamu? Tidak ada orang tarbiyah? Atau memang kamu tak suka ditarbiyah? Ingatlah kamu tentang baginda Nabi SAW, yang mana kalian adalah jin-jin yang perlu diingatkan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Cukup takjub bacaan Quran baginda Nabi SAW. Apa lagi yang kamu nak di dunia ini melainkan balik pada Allah? Tidak mau taubat kepada Allah. Okey, macam ni. Kita buat macam ni. Kamu taubat, saya tak buang kamu. Tapi kamu kena buang sifat amarah kamu. Boleh? Boleh tak? Boleh? Setuju? Ingat, setuju? Saya tahu kamu dah duduk dengan orang soleh. Kamu dah dengar bacaan-bacaan dia. Kamu dah, di saat dia berjumpa dengan orang soleh, kamu pun ada sekali. Betul? Kenapa tu? Angkat tangan. Apa tu? Dengan jurus aku sudah. Terlanting nanti. Kenapa tu? Dengan jurus pula. Okey. Kenapa tu? Boleh tak buat syahadah baru dan tolong tebus balik kesalahan kita. Kita macam menjaga, tapi sebenarnya lagi mengharu-birukan keluarga ini. Boleh? Kamu sayang keluarga ini kan? Sayang kan? Kalau sayang, jadi jin yang solehah, jin yang mentaati perintah Allah dan Rasul, jin yang hanya sahaja mencari redha Allah dan Rasulullah SAW. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifa dan sabun kayu kuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada pusat rawatan Idrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifa ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifa ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ini sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu atau menggunakan kasturi syifa di setiap hari kita, nak pergi solat, nak pergi kerja insya-Allah. Ini dia jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang insya-Allah.
Kena try lah guna, insyaAllah nanti kamu tahulah. Dan ni sabun kayu kuning hitam sebagai mandian, pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir, insyaAllah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami, sabun kayu kuning hitam. Okey, kita sambung video ni, insyaAllah tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Ikut saya Tuhan yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi. Aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, kekasih Allah. Alhamdulillah. Kamu lelaki ke perempuan? Aku lelaki. Kamu ada nama? Tidak. Aku berikan nama kamu Umar. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang yang tegas, garang, bila masuk Islam menjadi orang yang taat perintah Allah. Jadilah singa Allah. Boleh? InsyaAllah. Ana asadullah wa ana asadu Rasulullah. Ingat, jangan serang mereka semua. Bila ada yang menyerang daripada sihir kejahatan manusia, barulah kalian tangkis, bukan menyerang balik. Ingat Rasulullah di Taif, di baling batu maksudnya. Darah keluar daripada baginda Nabi SAW jatuh sehingga selipar capal Nabi SAW penuh. Adakah Nabi SAW mendoakan keburukan kepada mereka? Kamu kena ikut akhlak tersebut, wahai Umar. Umar yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah. Angkatlah tangan kanan kamu Umar, berikan salam pada baginda Nabi SAW. Di saat ini baginda Nabi SAW menyaksikan kamu Umar. As-salatu wa salamun alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Khuz biyadi anta wasilati ولات حياتي أدركني duhai salamku serta salawat, pergilah bertemu Nabi Muhammad, nyatakan padanya rindu amat dariku pendosa mengharap syafaat, salawat salam buat baginda utusan Allah, sambutlah tanganku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi
Sallallahu sallam alaih. Umar. 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 Selesa tak? Umar ni memang pendekar ya? Tanah Melayu atau tanah sana? Di sini. Umar, sekarang kamu nak jadi tentera Allah, betul Umar? Kalau nak jadi tentera Allah, ikut perintah Nabi SAW. Boleh? Jangan ikut nafsu kita. Boleh? Sebelum nak buat apa-apa, tanya hati. Adakah Rasulullah redha? Saya rasa kamu lebih berilmu mengenai ini. Boleh? Sekarang, semoga Allah redha kamu dan Allah sayang kamu. Boleh? Dunia akhirat dapat redanya baginda Nabi SAW. Dapat redanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Bang. So minta maaf dengan suami dia. Umar minta maaf kerana selama ni ada buat benda tak baik, kurang adab ke. Abang ni minta maaf. Wahai penjaga, cakap. Aku minta maaf kerana selama ni aku melukai ilmu. Semuanya aku tak tahu. Semoga Allah dan Rasul redha kita. Maafkan aku. Umar minta maaf juga. Minta maaf Umar. Umar lafaz. Jaga dia. Jaga dia kata. Umar apa ni? Cakap saya janji akan jaga isteri saya. Kamu pun tengok dia jaga kan? Okay, Umar, kamu lebih layak menjadi tentera Allah di medan baik sana. Banyak lagi musuh Allah kena lawan, betul? Lawan semua musuh-musuh Allah yang jahat di luar sana. Kamu memang ada harimau banyak ya? Banyak ya? So, harimau tu semua taat perintah Allah. Okey. Saya tak buang kamu tahu daripada badan ni. Boleh, Mak? Tapi kamu jangan masuk dan kacau dia, boleh? Cukup mendoakan dia dan bila perlu bagi tahu aku. Bawa dia datang jumpa aku, boleh? Habis tu cakap apa kat aku? Terima kasih lah dah tolong ni. Cakap lah. Okey, apa tu? Harap disembah. Okey. Gembira tak hari ni? So menampau raya saya. Okey Umar Umar, di badan dia di mana kamu keluar ni? Ke mana? Tangan dia, tangan kanan. Okey. Tangan kanan dia kerap sakit Tangan kanan dia kerap sakit Okey, Ma. Apa-apa, ingat apa-apa cari saya. Boleh? Boleh? Nanti bawa dia apa-apa buat saya. Saya memahami kamu. Boleh? Selesa tak? Okey. Saya minta maaf kalau saya kurang adab dengan kamu. Ini adalah perjanjian nenek moyang. Selagi mana kamu tidak melanggar, kamu patuh perintah Allah, taat perintah Allah, saya tidak kacau kamu. Saya biarkan. Antara berkat doa nenek moyang, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna limuttaqina imama. Jaga zuriat dia, insya-Allah. Kenapa, Mar? Okey, apa tu? Dia tak reda. Kamu? Dia tak reda. Okey, puan sebut nanti. Okay, ini adalah bukan jin ni puan kena bagi makan, puan dengar baik-baik. Puan sebut aku redha dengan ujian yang Allah berikan. Dan ini adalah takdir buatku ya Allah. Okey, mulai ini Dia takut. jangan takut. Dia takut mati susah. Puan apa? Puan dia tak terikat dengan mati pun jin ni.
Jin ni tak terikat dengan mati. Boleh Dia puan? tak reda. Macam kejap. Boleh saya cakap dengan dia kejap? Kamu ke tepi kejap boleh? Lagi panggil balik. Boleh? Umar kejap Biar saya nasihat kejap Boleh? Bismillah. Hadir. Okey, puan. Puan jangan takut puan dengan jin ni puan. Tukar dia ni. Puan, tengok saya. Okey, sikit lagi puan Puan. First, puan kena redha. Ini adalah yang Allah takdir buat puan. Redha tak? Tak boleh puan. Tak beritahulah dia suruh redha. Sebab ini, faham tak? Benda tu macam mana itu adalah ikatan keturunan puan yang lampau. Tidak semudah ABC nak buang. Macam mana? Macam geran tanah lah. Tak senang nak buang nama ayah kita tu. Melainkan kena ada hidup, semua kena tanda, cop semua. Dan mak ayah kita kena cakap, aku tak izin dengan jin ni, baru boleh lulus. Sekarang ni saya asingkan mereka. Dan mereka telah masuk Islam dan mereka bertaubat dan mereka tidak akan buat macam sebelum ni mereka buat. Puan redha tak benda ni semua? Dia cakap selalu macam ni lah Ustaz. Banyak dah berubah. Lepas tu Ya, ni datang. saya nak tolong hari ni, boleh? Boleh? Puan tengok saya. Santai saya tak sentuh puan pun. Puan pun tak mengamuk-ngamuk. Betul tak? Saya panggil abang. Ada mengamuk-ngamuk tak? Ada tak dia pukul-pukul? Tak ni hari ni ada tak? Sebab apa? Sebab saya nego dengan baik dengan dia dan saya kenal keadaan dirinya macam mana, keadaan benda tu. Puan berikan kepercayaan hari ni, boleh tak? Untuk saya. Boleh tak? Puan redha Sebut dengan hati ni. Selagi mana saya hidup puan, saya akan bantu puan. Boleh? Sebab sekarang ni bukan puan je sakit. Benda tu pun rasa tekanan tu. Apa yang puan depres, benda tu depres juga. Macam ni, ibarat macam ni. Apa ni abang? Saya ditakdirkan untuk jaga tanah ni. Tapi tuan tanah ni halau saya. Tapi rumah saya dalam tanah tu. Macam mana? Main tarik tali, faham tak? Kalau saya nak putuskan, tak boleh. Tak ada hak kita. Itu adalah perjanjian yang Allah redha benda ni. Macam suami isteri kahwin. Siapa yang boleh cerai dengan suami isteri? Suami dia saja. Siapa yang boleh ceraikan benda ni? Orang yang buat dia saja. Mana orang buat dia? Kioklah kan? Jadi sekarang kita redha dan saya Islam ni, saya sedarkan benda ni, jangan buat benda yang batil. Boleh? Puan redha InsyaAllah. Puan sebut, Ya Allah, Ya Allah. aku redha dengan ujian ini. Aku redha lah. Sesungguhnya ada hikmah. Mungkin asbab ini aku dekat denganmu ya Allah. Mungkin asbab ini aku beriman padamu ya Allah. Mungkin asbab ini aku beriman dan aku nampak macam mana kuburnya doa ya Allah. Sebab inilah aku dekatmu ya Allah. Aku redha ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Dunia akhirat. Alhamdulillah. Okey puan Dia puan. Mana tisu? Bagi tisu. Tolong. Umar tu tunggu saya tu. Saya petik jari je datang. Nah. Bukan masalah sayang saka geng. Sekarang ni saya ibarat peguam tuan hakim. Saka tu tak salah. Puan pun tak salah. Kita ni masa keadaan, betul tak? Masa keadaan dan masa kita terperangkap pada masa ni sekarang. So saya asingkan mereka semua. Dan benda ni tak kacau pun. Boleh? Boleh puan Ready puan? Umar hadir. Assalamualaikum Umar. Alhamdulillah Umar. Okey, Umar duduk pendekar Umar. Umar, dia redha dah kan? Boleh Umar Umar tengok sini. Saya kenal kamu ni. Kita jumpa lagi tahun nanti Tegur ya. Saya tahu kamu alam kamu. Selesa tak sekarang? Tenang tak sekarang? Umar pernah tipu dia ke? Dia kata Umar pernah cakap macam ni, lepas tu Umar kacau balik. Ke dia orang buat salah cara? Bang, dia tengok tu. Mesti abang mandrem ni, baca-baca ni. Dia orang baca-baca kat kamu ke? Sakit? Separuh mati? Okey. So Umar tengok-tengokkan dia juga lah. Nanti bagi tahu saya dia buat apa.
Okey Umar Ingat, manusia jin tak boleh masuk pada badan manusia, betul so jangan diusik darah-darah ni, melainkan jika betul-betul darurat. Apa maksud darurat? Sihir yang santau yang teruk datang semua, boleh. Okey, saya doakan kamu, mungkin ada doa-doa tertahan sebelum ni. Moga kamu diberikan syafaat bagi Nabi SAW. Moga kamu jadi orang jin yang saleh. Moga kamu jin yang taat perintah Allah. Dan kamu dijauhi daripada fitnah dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang kamu, saya haraplah kamu faham bab agama ni semua. Boleh mengaji, kalau mengaji lah. Yang kacau solat dia semua, kamu kena solat, taat perintah Allah. Nah, boleh? Cakap saya janji, saya akan taat perintah Allah. Jika aku ingkar, Allah akan laknatku. Okey. Umar. Okey Umar selesa. Selawat jangan putus, boleh? Ada rezeki ni datang majlis saya. Okey Umar, ada nak cakap apa sebelum gerak? Okey, abang dia boleh pakai kasut Kijang sebelum ni? Jaga dia. Okey, pesan jaga dia. Tu, dia cakap apa tu? Tu, dia pergi sembah tu. Mana dia hormat abang. Cakaplah, okey. Saya jaga dia. Jangan masuk lagi kecuali darurat. Boleh. Lebih lagi bersilap ya. Kecuali ada sihir. Kamu jaga dia sekali ke? Okey. Okey dah. Okey. Okey, tak apa, dia nak salam orang sana. Okey. Kamu salam dengan siapa tu? Ada orang ke? Ada orang lain sebelah? Siapa tu? Dia salam sebelah ni. Siapa tu? Dia? Dia salam dengan dia. Dia hormat dia. Okey lah, kamu terima kasih dia lah. Tolong rekod macam tu. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi dengan baik nah. Bismillah, kaf ha ya ain sad. Alhamdulillah. Baiklah, mood saya okey hari ni. Sakit tekak. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Clear so terjawab soalan-soalan, persoalan selama ni. Sebab tu kalau jin-jin ni, dia tak semua dengan ruqyah, dengan baik-baik. Bukan tak boleh ruqyah, boleh. Tak boleh di ruqyah. Sebab apa Kita first kali kenal pasti gangguan ni sebab apa. First, kalau sebab ikatan perjanjian saka pusaka, kita tak boleh nak putus sebarangan. Ibarat orang ni suami isteri, kita nak ceraikan dia, tak boleh ceraikan. Tapi kita tak boleh ceraikan, kita pagar. Contoh kita ikat yang ni, kita ikat yang ni, kita asingkan. Tak selesai. Wallahi tak selesai. So cara dia macam mana? Caranya dengan kita kena pasti dan cuba untuk kita batalkan ataupun kita asingkan. Kalau di Islam dia tak kacau pun, kita asingkan saja. Boleh Kalau faham, kami faham. Assalamualaikum doa abang. Nampak mak kita masuk je, minta dia doa. Antara kombonya doa sebab mak kita, insya-Allah. Okey, puan. Rasa macam mana? Lega? Selesa? Berdebar hilang? Ni bang, tengoklah ni. Dia dah sihat dah ni. Berdebar hilang, sakit tangan belah kanan kerak Belah mana? Sampai mana? Itu adalah laluan dia So, kalau nak keluar rumah, baca ayat semua, kena baca, kena sapu kat sini. Penting Sebab kemungkinan jin lain boleh tumpang, masuk. Puan boleh rasa tempat-tempat yang keras semua kan? Ada makan yang ada masalah pun puan boleh rasa. Boleh? Ada nak tanya soalan sebelum saya nak endkan live saya ni? Kepala rasa macam mana? Ringan. Lega Puan dengar saya cakap tadi kan? Tengkuk je yang sakit. Rasa berat? Rasa macam mana? Rasa macam baru habis exercise. Sebab dia macam ni, dia gerak. Gerakan dia tu mengancam. Leher kita habis tarik. Macam pendekar. Lain kali sebelum nak kerasukan, kena stretching dulu lah. Takut salah urat je, krem je. Betul. Mau dia angkat, Ustaz pernah. Ustaz merawat. Dia buka silat, kawan tu tak stretching. Dia kangkang macam tu. Boy dulu. Dia kangkang luar macam tu kat kaki. Lepas habis tu, Ustaz kata. Dia buka seluar luarnya kaki.
Jangan lupa untuk stretching dulu kalau yang kerasukan. Ada soalan? Tak ada. Lega? Faham? Merawat bukan buang jin, tapi memahami dulu apa yang berlaku pada diri dan keturunan. Saya selalu macam ada dengar suara hati tau Ustaz. Dia yang Benda bercakap. bercakap. Dia yang Lepas tu bercakap. benda tu jadi. Benda tu bercakap. Boleh. Tapi saya selalu macam kau diam. Saya macam Puan cakap kau diam, memang dia akan diam. Kadang-kadang tak diam. Sama juga tadi dia bercakap dengan saya, Puan bercakap dengan hati. Dia cakap dia tak mau. Sama juga. Sebab apa? Allah izin benda ni. Saya pun tak reti nak cakap, nak terangkan. Sebab Allah izin je. Yang pasti Allah izin. Allah izin sebab apa? Mungkin Allah nak Puan lebih percaya benda-benda ni, benda-benda gaib, lagi dekat dengan Allah. Tak semua orang percaya benda ni. Puan doa, tengok jadi. Jadilah doa aku. Allah nak tunjuk kuasanya melalui perantara atau wasilah benda-benda gaib ni semua. Boleh? Jangan bergantung kat jin. Jangan terlampau jin tak. Saya tak galakkan untuk mereka terlalu fikirkan jin. Boleh? InsyaAllah. Ada pakai rasuli saya? InsyaAllah. Kalau jin tu Islam ataupun dah tak ada jin dalam badan, dia boleh pakai kasi. Kalau jin kafir memang kiok memang boleh. So cara nak pakai dia, calik kanan, calik kiri. Okey, lepas tu ambil kanan kiri. Lepas tu baca doa. Yang tengok video saya ni, saya nak ijazahkan doa selawat Al-Fatih. InsyaAllah dia akan jadi pembuka dan penutup bagi kemasukan jin badan kita. Kalau ada jin dalam badan kita, niatkan dia sebagai penghancur yang tak baik dalam badan kita. Ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Senang kan? Tiup. Masuk dulu. Sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yakin dengan Allah, bukan yang kasuri ni. Sedut seseluk. Okey, sapukan macam ni cara sapu dia. Macam ni. Sini bahu, turun lengan. Stop kat dada kita, turun macam ni. Sampai kan tempat boleh capai kita, sampai ujung kaki. Faham Kalau faham, komen faham. Komen tu ijazah. Saya ijazahkan mana secara percuma, tak payah bayar. Cuma janji subscribe. Tak subscribe, macam tak geng lah. Subscribe macam kita geng lah gitu. So geng tak dengan Ustaz ni? Ustaz pakai cincin apa? Cincin kecubung jeli geng. Dan ni boleh? Ready? AF? Nak tengok tak apalah, tengok lah. Saya bagi. Ni dia. Yang ni jenis cutting ya. Nak tanya juga saya share. Boleh? Alright. Ni dia. Semua benda tanya pakai apa Baju kuning. Baju kuning. Ada puan nak tanya? Ada puan. Ada nak tanya soalan puan? Tak, kalau kita nanti, kalau kita meninggal nanti kan Ustaz, selalunya orang yang cakap meninggal tu macam ni. kita Yang meninggal tu nak mati. saka yang okey. Ada yang takut nak meninggal sebab ada saka. Dengan baik-baik. Dengan baik-baik, fokus. Okey, first kali kamu kena faham. Kalau kamu meninggal susah, dia macam ni. Puan takut pergi kubur? Puan pergi kubur takut tak? Kenapa? Tak, tiba-tiba orang meninggal ni depan. Ada. Okey. Kalau yang meninggal yang disebabkan saka. Saka tu apa? Saka jenis jin kafir. Sebab dia takut. Dia tak dapat makanan. Makanan adalah rahim. Makanan darah rahim kita. Kalau jin Islam dia tak kacau. Dia tak kacau. Cuma yang pasti kalau dia masuk kacau, masuk tiba kerasukan ataupun jadi marah, yang pasti ada seorang lelaki tu buat tak baik kat dia, suami dia buat tak baik, ataupun memang suami dia memang buat tak baik. Tu je. Wallahi. Betul tak? Tapi sebenarnya tak ada kacau. Rumah tangga ni dia memang ada pasang surut dia, gaduh biasalah kan. Dia asam garam rumah tangga ni, takkanlah semua baik 24 jam. So kadang-kadang tu isteri buat masalah, so suami kena handle. Kadang-kadang suami menipu ke. Kena pandai-pandai lah, sejukkan, minta maaf, maafkan. Kena belajar lah. Orang panggil apa? Bertolak ansur. Kita dengan Allah pun banyak dosa apatah lagi kita mengharap manusia sempurna. Kamu mengharap suami kamu sempurna, tak ada tipu, tak ada dosa. Kita dengan Allah pun kita ada dosa apatah lagi kita dengan manusia. So bila kita nampak kesalahan orang, anggap saja mungkin aku kurang beri perhatian, mungkin aku tak doa baik-baik, mungkin aku tak tegur, mungkin aku tak layan baik-baik. Anggap macam tu saja. Sama juga belah suami.
Bila isteri jadi something, jadi tak baik, sakit ke, bukan jadi perang yang tak baik ya, sakit ke ataupun demam ke, mungkin aku kurang amalan, mungkin aku kurang tahajud, mungkin aku tak solat duha, mungkin aku tak jaga solat semalam, ni dosa aku yang lepas, ni dosa aku sebelum kahwin. Anggap saja, kaitkan benda tu kan, insya-Allah. Jadi kita tenang. Kalau kita asyik, ni salah kau, ni mesti salah kau ni. Cek baik-baik, ni salah kau. Saling nak mencari salah-salah orang, dan sekali dua-dua naik angin. Tapi bila kita, ni mungkin salah aku. Puan pun cakap, ni mungkin salah aku. Salah saya minta maaf. Abang minta, tu mengaku. Abang pun salah lah, minta maaf lah. Minta maaf, abang minta maaf. Ni mungkin lemah iman abang. Ngaku terus. Itu je masalah. Mengaku, settle. Nafsu dalam pun, habis. Nak potong terus. Nafsu ni nak menang. Jangan mengalah, tak. Lawan. Ada nafsu. Boleh kan? Nafsu membunuh. Okey, ada soalan? Tak ada soalan? Clear? Okay. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa beli kasut Kija. Tengok dekat description. Saya Syafiq Mujahid. Jangan lupa selawat sampai mati, selawat sampai jumpa Nabi. Jangan biarkan diri kalian dibelenggu oleh jin dan syaitan. Bye-bye. Jumpa lagi di segmen Mencari Jin di Nusantara. Assalamualaikum.